Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordina Afrika binti Iman. Warahmatullahi Adawiyah binti Muhammad Hafiz. Saya Siti Nurhaliza Kristina binti Muhammad Hafiz. Nama saya Nurhaliza Syafiqah binti Ahmad Syazlam. Airis Khalidah binti Azmi dan Naili Nursanjah binti Amir. merupakan ketua kumpulan bagi projek Ekowarm. Di kumpulan projek Ekowarm. Dari kumpulan projek Ekowarm. Di kumpulan daripada projek Ekowarm. Dari kumpulan bagi projek Ekowarm. Di kumpulan dan editor projek Ekowarm. A few Hai, saya Puan Nazuha binti Abu Seman. Hai, saya Puan Zuraidah binti Zailan. Kami adalah Guru Pembimbing Inovasi SMK Sungai Layar. Semoga berjaya. moments later. Anis sakit tak? Tangan aku sakit. Anis sakit tak? Sakit tangan. Ambil dulu. Dapur ni. Kenapa ya? Oh, tak panas. Bahan apa je yang nak digunakan untuk benda ni? Lubang mana tengok ni? Saling dan cawan plastik. Mula-mula isi air setengah cawan. Banyak ke sikit? Masukkan kalium klorida. Kacau sehingga larut. Ambil bacaan suhu. Akhir sekali, masukkan air campuran kalium klorida ke dalam beg plastik. Ke dalam beg panas. Jeng. Okey, kita boleh rasa habu panas dia. Kegunaan beg pemanas. Melegakan sakit otot dan sendi. Memanaskan badan ketika cuaca sejuk. Melancarkan peredaran darah. Mengurangkan kesakitan senggugut, memberikan keselesaan dan kerehatan. Mudah dibawa ke mana-mana. Kelemahan beg panas. Kabel tidak tahan lama. Boleh menyebabkan kulit melecur jika terlalu panas. Perlu diganti atau dipanaskan